Kerana kita, Nabi dah sebut. Seperti mana dalam hadis Nabi kata satu orang yang telah selesai urusan, mana dia dah dimandikan, dia dah dikafankan, dia dah disolatkan, maka apa yang nak diperlakukan kepada dia? Nak dikebumikan. Maka Nabi bersabda, seseorang ketika dia diusung ke tempat yang akan dia dikebumikan, maka ruh tadi tu, jenazah, disebut kalimah dengan jenazah, tetapi bukan yang jenazah itu. Kalau jenazah tu yang bercakap, habislah kita semua lari. Larilah kita. Kan? Maka Nabi sebut, maka jenazah itu akan berkata, segerakan, bawa aku ke tempat mana yang aku nak pergi. Mana dia ingin segera untuk sampai ke perkuburan. Maka Nabi sebut, maka itu menandakan hidup. Jadi kehidupan yang kita tak tahu. Hidup ini jauh lebih besar daripada apa yang kita bayang, daripada apa yang kita fikir. Kita pada permulaan untuk menjadi seorang hamba Allah ni, satu permulaan dia. Dia kena mengaku tak tahu. Dia jangan rasa dia pandai. Siapa rasa diri dia pandai, dia tak boleh jadi hamba Allah. Sebab itu Allah Ta'ala diamkan malaikat apabila malaikat kata, kan sepatutnya kamilah yang jadi khalifah. Kami sentiasa puji engkau. Kami sentiasa bertasbih. Ketika Allah kata, aku akan ciptakan khalifah. Maka Allah Ta'ala jawab, kau tak tahu apa yang aku tahu. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu, engkau tak tahu. Itulah tanda seseorang itu akan jadi hamba Allah. Lagi banyak kita rasa kita tahu kat dunia ni, lagi menderita kita dengan kehidupan dunia.